Ibu ayah ada anak-anak yang ada ruam pada pipi dan kawasan pelipat? Dah pakai lotion dan tukar sabun pun tak hilang-hilang juga? Besar kemungkinan anak tu ada atopic eczema. Hai, saya Dr. Zulaika. Atopic eczema ialah jenis eczema yang paling common terjadi dalam bayi dan kanak-kanak. Malah boleh berlaku seawal beberapa minggu selepas lahir. Selalunya, ruam ni muncul pada pipi dan pelipat sebab kulit kawasan tu adalah lebih nipis dan sensitif. Bila gatal, anak akan gosok-gosok muka, garu badan sampai merah, kadang-kadang sampai berdarah. Sebab tu, anak eczema susah tidur malam. Mak ayah pun sama-sama tak cukup rehat. Tapi, ibu ayah jangan risau. Eczema ni ialah penyakit yang boleh dikawal. Rawatan perlu menyeluruh. Ubat, penjagaan kulit dan juga perubahan gaya hidup. Kalau anak ibu ayah masih ada kulit yang gatal-gatal, ruam tak reda, jangan tunggu lama. Bawa jumpa doktor untuk penilaian awal sebab kulit anak-anak yang sihat buatkan ibu ayah lebih tenang.